Hari ni kita nak set up networking dan server untuk studio. Tapi sebelum tu saya kena settlekan dulu dia punya server rack. Saya pakai ni 12U punya server rack. Dia kecil je, muatlah untuk barang-barang saya. Saya tak nak guna banyak sangat. Simple je pemasangan dia, dalam 15 minit siap lah tu. Alright, sekarang first benda yang saya nak letak adalah power strip. Cara nak pasang dia adalah dekat vertical mounting rail ni kita akan masuk dulu cage nut. Dia ada clip tepi dua tu, kita just snap je. Barulah kita ambil server kita ke power strip ke, letak dekat depan dia dan screw dekat cage nut tadi. Power dah settle. Sekarang saya punya switch pula. Ni 16 port punya switch daripada Ruji. Saya akan letak dekat bawah. Sama je kaedah dia. Kita masukkan cage nut, lepas tu screw. Power strip tu saya letak kat bawah lah bagi senang access dan tak adalah nampak bersepah sangat wayar kabel nanti. Atas switch tu saya pasang shelf dan letakkan NAS saya. Ini untuk simpan semua data. Kabel LAN daripada NAS tadi saya akan connect dekat ini switch. Alright. Untuk router Wi-Fi saya pakai daripada Ruji juga. Ini saya guna Wi-Fi 6 bukan Wi-Fi 7. Saya tak ada device yang support Wi-Fi 7 buat masa sekarang. Ini dekat luar server rack lah. Kalau kita letak dalam server rack, kita punya coverage tu rendah Wi-Fi. Power semua sama cocok dekat power strip. Saya punya NAS tadi pun ini lupa nak cocok. Okey. Untuk sambungan router ke switch kita kena pakai LAN tau. Jangan pakai WAN. WAN tu untuk internet. Ini saya pakai, saya pakai LAN 1. Dekat switch saya tadi pula saya akan pakaikan port nombor 1. Tak kisah port mana tapi senang untuk saya lah. Disebabkan studio ni tak ada Unify, jadi saya pakai modem 4G sajalah. Ini saya cocok kat situ. Dan kita kena pergi ke WAN tadi. Bukan LAN, WAN untuk akses internet. Sekarang kita turn on semua dan test. Okey, nyala. Kita punya switch hidup, router pun hidup. Kita check dia punya apps. Saya buka dekat studio sekarang punya, kita akan nampak dia punya device. Kita boleh check klien-klien apa yang kita connect. Yang best kat Ruji ni saya suka tengok dia punya topologi. Saya select semua terminal, lepas tu saya boleh tengok secara visual apa yang connect dalam seluruh saya punya network. Ruji ni memang senang manage. Nak tukar Wi-Fi setting senang. Nak parental control mudah. Saya boleh manage network dengan mudah walaupun berada dekat luar kawasan. Itu kelebihan Ruji lah. So itulah kira basic home lab. Saya dah ada plug, kita dah ada switch, connect pada router, dan router ni connect pada modem. Nanti ini saya dah turn off tau dia punya Wi-Fi. Modem yang ada Wi-Fi ni saya pakai Ruji punya Wi-Fi 6. So Wi-Fi ni turn off. Kalau saya turn on juga Wi-Fi, habis dia clash dia punya signal. Frekuensi lebih kurang kacau lah. Nanti saya punya signal ni tak boleh pergi jauh. Semua barang dalam ni saya pilih yang senyap. Daripada NAS, router ataupun ada ruang atas kat server tu boleh letak beberapa lagi. Semuanya senyap untuk saya shoot video. Yang modem 4G 5G ni maybe saya akan tukar. Tengoklah pakai TM kat sini tak boleh masuk. Maybe saya akan Starlink lah untuk speed yang okey sikit. Sebab ini 4G sini memang slow. Time elok tu mungkin sampai 4 ke 5 megabit per second. Tapi bila time peak hour tu sini 4G dapat dalam 0.6 ke 1 megabit per second. Sangat-sangat slow. Nak upload video yang payah lah. Router ni saya akan pasang tinggi sikit. Alright, itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video education menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Jumpa dalam next video. Saya Wak Syafiq. Assalamualaikum.